bawang goreng, minyak bawang lagi dia sedap. Dapat? Dapat. Okay, hari ni aku nak ajak hang buat mi kuah. Okay, mi kuah. Dia kalau kuah ni dia sukatan kena tepat. Kalau hang sukatan lari, dia akan lari. Kuah antara yang paling susah untuk hampa buat. Lalu hampa boleh buat, cuma ada kalau orang kata sedap, ada kalau kurang. Jadi sukatan dia salah. Okey. Ni 1 senduk, 2 senduk. Dia kena ngam-ngam. First, buah ayam dulu. Senang je. Kalau nak cepat, senang je. Buah ayam. Lepas tu buh semua sayur ni. Sayur-sayur campur ni kan. Buh. Sayur lebih tak apa. Sebab mi kuah ni kalau sayur kurang, dia tak cantik. Maggi kuah ke, kuih kuah ke, mi kuah ke, dia memang kena sayur banyak. Baru dia cantik. Kalau orang yang tak makan sayur, tak boleh kata apa. Lepas tu, yang ni sukatan dia kena tepat. 1 sudu gula. 1 je. 1 sudu Ajinomoto. 1 sudu sos tiram. 2 sudu kecap gula mantun. 2 sudu kecap sotong. Ngam-ngam. Lepas tu 1 setengah. Dia bagi link. Lepas tu buh ni sikit. Paste tom yum sikit. Sikit lah, jangan banyak. Sikit je. Cukup. Lepas tu ambil susu. Susu pekat ni. Sekali je. Cukup. Dia bukan nak bagi manis, dia nak bagi rasa. Lepas tu kacau. Api steady je. Api jangan keras sangat. Tunggu sampai dia betul-betul mendidih. Kalau dia tak mendidih lagi, hang tak dapat nak jangka kata benda tu dah pekat ke tak pekat ke. Dia mendidih baru dia dapat. Macam ni dia dah mendidih kan. Baru start tepung jagung. 1 sudu. Yang ni kalau kata tak pekat tambah lah. Betul masuk ni. Pelan-pelan. Last sekali. Dah masuk tepung jagung. Selur api. Masuk ke dalam tu. Hang selok bagi letak bawah sikit. Lepas tu maintain je api. Jangan kasak. Pelan je. Tuang macam tu. Sementara tu kita boleh tunggu sayur tu masak. Siap lah. Buh lah kotiau. So, angkut dulu. Sayur-sayur dia. Tekan buang kuah dia dulu. Kuah tuang tepi pelan-pelan. Yang bagi kena telur. Ni cara plating lah. Tapi kalau kelang kabut jarang jadi macam ni. Tapi nasi-nasi lah jadi tak jadi. Ni. Right. Siap. Nampak pun cantik. Megah bila buh daun sup, buh bawang goreng. Minyak bawang lagi dia sedap. Dapat? Dapat. Man buat kuih kungfu, hang buat ni. Okey? Okey. Hampa nak rasa kuih kuah paling sedap di alam semesta benua Afrika, Zimbabwe. Main try kat sini, Warung Nisa Fahmi. 5:30 petang sampai pukul 12 malam. Jangan lupa like, follow, komen dan share sekali. Assalamualaikum. Bye.